Dia boleh bawa motor macam ni. Tak, you mana boleh bawa motor ni? Bahaya lah. Besi jatuh tau. Ya, lesen. Ramai puas hati tindakan seorang lelaki yang menegur warga asing memandu secara haram tanpa lesen. Baru-baru ini tular satu video yang dikongsikan seorang lelaki di laman FB memaparkan warga asing memandu tanpa lesen dipenuhi barangan di atas motosikal yang ditunggangnya viral di media sosial. Kejadian ini dilaporkan berlaku di berhampiran Lebuh Raya Diuk dan tarikh kejadian tidak dinyatakan. Difahamkan, warga asing tersebut memandu serta membawa banyak barangan seperti besi buruk sehingga terjatuh dan hampir terkena kepada pemilik video yang berada di belakangnya. Namun, pemilik video bertindak menahan warga asing terbabit dan menegur tindakannya yang boleh membahayakan pengguna jalan raya lain serta diminta untuk membuang semua besi yang dibawanya ke tepi jalan. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular. Yeah, boy. Woi, betul-betul. Mana boleh bawa motor macam ni? Tak, you mana boleh bawa motor ni? Bahaya lah. Besi jatuh tau. Ya, lesen. You tak besi jatuh kalau kena macam mana? Tak ada. You parking sini, you jangan bawa motor. Tidak, yang hantar you dekat di polis. Ya, you tak tadi kalau kena, aku kat belakang tadi. Woi, ni jatuh tau. Bukan, you tak lesen tak ada kan? Habis you tak lesen pasal you bawa motor. You mana ni? Habis tu, you ingat Malaysia ni suka-suka hati kau bawa motor itu. I bawa motor bukan lah. Duduk Malaysia pun ambil lesen tau. Lagi you berani bawa benda macam ni. Nasib baik elak tau. You ikat tak ikat nasib baik elak. Masalah you bahayakan orang. Apa dia? You lagi orang bawa ni kalau jatuh atau orang macam mana? Ikat tak ikat? You buka sini. You buka semua ni. Kalau besi besar je tak ada. You ikat, you buang ke tepi ni. Sekarang tidak ada panggil polis. You letak tepi ni sekarang pasang ni. You letak tepi gerak. Ini kalau kena orang boleh mati. You faham tak? You lesen sudah tak ada, bawa benda salah. Tak ada. You buang sekarang. Cepat. Saya orang Malaysia pun tak buat macam ni. Kena ambil lesen, you dah ada lesen. Bawa barang macam ni. Kena nasib baik tak kena air. Kalau jatuh semua, buang dah. Ni, buang. Gila, nasib baik aku elak. Tadi nak kena cucuk ke besi tu.